Hari ini 7 Ogos, dua pembayaran bantuan rakyat mula disalurkan serentak. Sekiranya anda seorang petani, pekebun kecil atau penerima bulanan JKM, inilah maklumat yang wajib anda ketahui. Pembayaran pertama, subsidi diesel budi. Tarikh 7 Ogos 2026 merupakan tarikh rasmi yang telah disahkan bagi pembayaran bantuan tunai subsidi diesel untuk pengusaha, iaitu petani dan pekebun kecil di bawah skim budi diesel. Golongan yang layak ialah petani dan pekebun kecil yang menggunakan kenderaan diesel serta terlibat dalam sektor agri-komoditi. Pembayaran ini terdiri daripada jumlah asas sebanyak RM200. Sekiranya bayaran interim turut disalurkan, jumlah keseluruhan yang diterima akan meningkat kepada RM400. Jika tidak, penerima hanya akan menerima RM200 sahaja. Bagi yang berkelayakan namun belum lagi memohon, permohonan masih dibuka. Semakan dan permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi budi diesel. Pembayaran kedua, bantuan bulanan JKM. Pembayaran kedua yang turut mula disalurkan pada 7 Ogos ialah bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ini merangkumi pelbagai jenis manfaat seperti bantuan kanak-kanak, bantuan warga emas, elan pekerja kurang upaya, bantuan persekutuan, dan lain-lain kategori bantuan JKM yang disalurkan secara menyeluruh. Memandangkan jumlah penerima yang ramai, pembayaran ini dilakukan mengikut giliran. Sebahagian akan menerimanya pada 7 Ogos, sebahagian lagi pada 8 Ogos, dan seterusnya sehingga proses selesai. Keseluruhan proses pembayaran bagi bulan Ogos ini dijangka selesai sepenuhnya pada 26 Ogos 2026 dengan jumlah bantuan sehingga maksimum RM600. Bagi yang berkelayakan dan ingin memohon, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal e-bantuan JKM atau dengan hadir terus ke pejabat JKM yang berhampiran untuk permohonan secara manual. Itu sahaja perkongsian maklumat mengenai dua pembayaran bantuan rakyat yang mula disalurkan hari ini. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapat perkembangan terkini berkaitan bantuan rakyat. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.